Hari ni aku nak buat mi goreng paling mahal di dunia. Sebab apa aku kata mi goreng paling mahal di dunia? Sebab mereka kata mi goreng ni mi mahal. Kita bubuh kita punya mi. Okey, mi apa yang paling mahal tu? Dia ni. Mi harga RM400. Ada sotong. Mi goreng sotong. Harga RM400. Yang aku masukkan tu harga RM400. 10 kilo sotong. Yang video yang lepas tu. Tetapi mi goreng sotong ni harga dia, Sat aku nak beritahu. Harga dia, Sat aku nak bubuh bagi komplit baru aku bagi tahu harga dia. Okey, kita bubuh daun sut dan bawang. Okey. Lepas tu kita bubuh limau. Limau bubuh 2-3 biji pun tak apa, kita bagi lagi. Lepas tu kita ambil kicap cabai potong, ambil cabai potong. Okey, harga dia berapa? Harga dia hanya RM9 saja. Okey, kenapa depa kata mahal? Depa kata harga mi goreng daging pun RM9. Harga sotong pun RM9. Yalah bang. Sotong mahal bang. Mahal daripada daging. Sekilo aku nak bagi tahu dekat sini RM40. Daging baru RM25. Jadi kita bagi sama rata saja. Sotong dengan daging harga dia. Okey, aku nak makan lapak ni. Assalamualaikum.